memperkenalkan pelancong kita lah. Puan Amy yang berasal daripada Jakarta, Indonesia. Okey, memperkenalkan diri, Amy. Hai, saya Amy daripada Jakarta, Indonesia. Saya umur 40 tahun ini dan saya melancong di Malaysia selama 4 hari dekat sini. 4 hari kan? Okey. Tujuan Amy datang ke Malaysia ni, okey, apa yang menarik hati Amy untuk ke sini? Sajalah saya hanya ingin nak datang tengok-tengok keadaan di sini macam mana. Lepas tu sambil tu berjalan-jalan ke sini lah saya. Untuk berjalan ke sini, untuk tengok-tengok ke sini apa yang lain daripada negara saya. Okey. Kira Amy datang di Malaysia ni selama 4 hari. Okey. Amy pergi ke mana saja yang selama 4 hari tu? Sekarang ni Amy hari yang keberapa? Hari ni hari yang ketiga saya ke sini. Saya ada pergi ke Genting Highland. Saya nak pergi tengok kat sana, main kat sana. Lepas tu pergi ke mungkin besok saya pergi ke Awani Gold Coast. Lepas tu saya baliklah hari keempat. Hari keempat saya baliklah. Okey. Saya nak tanya dengan Amy. Okey. Latar belakang Amy. Okey, Amy bersekolah di mana? Okey, membesar di mana? Okey. Saya dilahirkan di sebuah provinsi Kalimantan. Saya berasal dari Kalimantan dan saya sekolah kat situ. Lepas tu saya pindah ke Jakarta. Jakarta lama juga dan saya bekerja, lepas tu saya ada bisnes kat sana lah. Amy datang ke Malaysia ni adakah kali pertama ataupun ada pernah datang sini untuk melancong ke macam mana? Kalau ke area KL pertama kali. Sebelum ni pernah ke Sarawak, Kuching. Kerana itu lagi dekat dengan provinsi salah satu tempat lahir saya. Saya pernah ke sana dan jalan-jalan ke sana. So ini kali pertama datang sini. Sebelum itu pernah ke Sarawak. Sarawak. Ya. Okey, kita selain daripada Malaysia, Amy pernah pergi ke Singapura ke ataupun Thailand ke? Pernah. Singapura pernah. Itu masa saya kecil dulu lah. Pernah ke Singapura masa tu 11 tahun. Lepas tu pernah ke Brunei. Brunei saya agak lama jugalah. Dalam 2-3 tahun kat Brunei. Okey. Kehidupan di Indonesia dan di Malaysia. Okey, dan Amy pernah pergi ke Singapura, Brunei. Okey, apa perbezaan yang Amy nampak? Kalau di ini kita bercakap pasal budaya kan? Budaya dia. Budaya kalau di Brunei dia slow sikit lah. Maksud slow sikit tu dia mungkin tak crowd macam Indonesia. Kalau Malaysia dia medium. Kalau Brunei dia sunyi, dia slow. Kalau dekat Indonesia dia memang sangat crowd lah. Motor banyak, kereta banyak. Macam tu lah. Tapi kat Malaysia dia okey, medium lah. Motor tak banyak macam Indonesia. Kereta okey. Kalau Brunei tu tak nampak motor, dia kereta je. Banyak kereta je. Motor kurang. Okey. Kalau jenis, kalau kita pergi start dari segi pemakanan lah. Makanan-makanan. Kalau bagi Amy, negara mana yang Amy pergi yang mudah untuk makan, yang senang dapat, yang Amy suka? Indonesia, of course Indonesia lah kan. Indonesia makanan dari kecil kita dah. So kita dah biasa. So kedua Malaysia lah. Kerana Malaysia punya makanan banyak yang seiras dekat Indonesia juga. Lebih kurang sama lah, ada yang sama. Cuma kalau kat Malaysia dia nasi lemak, kat Indonesia dia nasi uduk. Dia ada seiras sikit. Ada persamaan lah. Persamaan sikit lah. Dia tak banyak beza. Dari segi Amy datang melancong di Malaysia ni, Amy nampak dalam kira makna dia untuk berinteraksi dengan
pemimpin di Malaysia dan Indonesia, okey, Amy tengok mana yang lebih mudah ataupun yang senanglah bagi Amy Untuk berkomunikasi, berjumpa. okey je. Malaysia pun friendly, semua okey. Nak bertanya apa-apa pun okey, tak ada masalah. Ada masalah lah. Mereka semua okey. Budaya di sini dan pemimpin di sini apa semua kira Friendly hubungan jugalah. friendly dan komunikasi tu senang lah. Senang, tak ada masalah. Memang baiklah kita nak tanya apa atau kita nak buat sesuatu okey je. Tak ada masalah yang macam rumit ke apa ke, tak ada. Amy berjalan besok pergi di Genting balik lah. Okey balik, nanti besok akan pergi satu tempat lagi, tempat pelancong kat Gold Coast. Lepas daripada itu saya akan balik. Balik Indonesia lah. Ya. Ada ke dalam kita temu bual ni, ada kata-kata Amy untuk semangat-semangat yang untuk pelancong-pelancong lain ke, macam Amy nak ajak atau nak bagi macam motivasi sikit ke untuk yang akan tengok kita punya temu bual kita ni lah. Okey. Bagi sesiapa yang nak datang Malaysia, just datang saja. Malaysia is the best negara dan tak ada masalah untuk makanan, dalam segi makanan atau dalam segi untuk menanyakan sesuatu atau apa-apa saja. Just tak ada masalah. So bagi sesiapa yang nak datang, datang saja Malaysia. Makanan pun sedap-sedap semua. Juga. The best. Masyarakat bagus. Masyarakat bagus, tak ada masalah. Okey. Okey. So tak ada masalah apa-apa lah. Saya berterima kasih kepada Puan Amy kita ya. Sama-sama. Saya berterima kasih juga kerana di interview. Okey. Okey, dah habis dah? Kat dah bang. Tengok dulu berapa minit. Tak, Ada kesan yang buruk ataupun kesan yang tidak buruk. Boleh tak Puan Amy kongsikan? Selama 3 hari sampai hari ini di sini, kesan buruk tak ada. Kesan baik adalah Okay. ada makanan yang sedap, Okay. ada tempat yang menarik. Itu menjadikan kita rasa nak datang lagi. Adakah lepas balik ke negara asal, Amy akan Datang lagi ke masa hadapan dan kita akan rasa kita ingin nak datang lagi tempat ni. macam okey kalau katakan Amy balik lah saudara mara kawan Amy di tempat asal Amy. Amy akan menceritakan apa yang untuk bagi tarikan yang mereka untuk datang di Malaysia. Tempat menarik, makanan yang sedap dan rakyat yang mesra. Itulah kata-kata Itu- yang untuk bagi orang Ya, betul. menarik perhatian Itulah- orang untuk kemari. Ya, kata-kata yang sangat menarik lah. Okey. Kita ucapkan terima kasih pada Puan Amy.